Kalau dalam video sebelum ni, I cerita kenapa pada hujung tahun, dealer ataupun sales agent, sales advisor kereta boleh bagi rebate yang tinggi-tinggi. Tapi dalam video kali ni, I nak share pula kelebihan beli kereta pada awal-awal tahun. And in my opinion, ada 4 kelebihan. Dan yang pertama, you dapat kereta yang year made dia masih baru. Bila you beli kereta pada awal tahun, you dapat enjoy lah kereta tu untuk setahun. And then, bila tahun depan dah pakai 12 bulan, barulah harga dia jatuh because of dah lepas 1 tahun. So let's say you nak pakai untuk 5 tahun, you pakai 5 tahun. Tahun 1, 2, 3, 4, 5. Tapi you betul-betul pakai untuk 5 tahun dan kereta pun berumur 5 tahun. Tapi kalau korang beli pada akhir tahun 2025, kereta tu Disember, korang pakai untuk 5 tahun, tapi dari kacamata pembeli selepas ni, kereta itu sudah pun 6 tahun. Sebab korang punya 1 tahun tu dapat rasa 1 atau 2 bulan saja sebab korang beli kereta pada bulan November pada 1 tahun itu. Kedua, risiko stok lama lebih rendah. So awal tahun ni biasanya unit dan model baru dah masuk. Jadi kebarangkalian untuk you dapat kereta yang memang betul-betul baru. So jadinya kereta itu terjaga sebab dia tidak disidai di open air. Termasuklah dari segi penjagaan kereta tersebut. Contohnya dari segi bateri dia okey, tayar dia masih lembut dan macam-macam lagi lah. Yang ketiga, lebih banyak pilihan terutama sekali dari segi warna, model dan sebagainya berbanding dengan stok-stok hujung tahun. Yes, betul. Pada hujung tahun memanglah dia bagi rebate yang tinggi. Tapi you ingatkan you seorang ke yang pandai? Aku nak beli akhir tahun lah dapat rebate tinggi. Orang lain pun fikir benda sama juga. Waktu tu lah masih ada stok tapi korang dapatlah stok dan trim saki baki. Yang keempat, keputusan untuk beli kereta dalam keadaan yang lebih tenang. You boleh survey banyak tempat, banyak brand. Tak ada masa yang mendesak untuk you buat keputusan. So korang punya the sense of urgency untuk buat keputusan dalam masa singkat tu tidak ada dan korang tak buat keputusan mengikut emosi. Memang betul, kita nak save money as much as possible. Tapi tak nak sampai kita buat kesilapan yang besar. So I nak tanya lah, korang ni jenis yang mana satu? Korang akan beli kereta pada awal tahun ataupun pada hujung tahun? Cuba korang komen sikit.